Wait, tunggu apa lagi? Tekan butang subscribe tu cepat. Kalau tak... Ish, kau ni mood super. Hai semua, kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Wei korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasa yang korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Masa berpenaklukan. Lepaskan anakku berlaran! Anda pun boleh jadi Mekamato dengan Mechanizer. Megabot Mechanize. Selainkan Mecha Blaster. Unlock lagi 56 kad robot dan mod Mechanize dari pack Mecha Strike. Megabot Mechanize. Sakitnya perut aku. Sana Mato. Robot jahat Predator tengah bagi minuman yang tak berhasiat. Soda. Kita kena hentikan dia. Megabot Mechanize. Mega Full Fresh. Susu Farm Fresh. Susu Farm Fresh. Ha, ni baru betul. Farm Fresh. Segar dan sedap kan? Robot berbahaya dari angkasa lepas telah tiba di bumi. Salah satu daripadanya ialah Megabot yang memiliki kuasa Mechanize. Bersama tuan barunya Amato, mereka bekerjasama untuk menangkap robot-robot jahat yang lain. Dan mereka bergabung menjadi Armored Hero Mekamato. Imagine it, build it, make it real. Bebaskanlah segalanya hingga menjadi nyata. Ayo kita berlari bersama, menempuhi cabaran berdua. Come on, let's go. Armored Hero Mekamato. Korang nak tangkap aku? Oh, no, no, no. Watashi washimoshi. You can't catch me. Cuci. Siap. Ish, susah betul nak datang dekat dia. Baiklah, kalau macam tu, kita serang je dari jauh. Megabot Mechanize. Baik. Mecha Mud Blaster. Mud Blaster? Dari mana kau nak masukkan lumpur? Tembak! Hai, kau serang-serang sudahlah.
Oh, tembak lagi sekali. Berjaya. Masuklah kau ke dalam Mechanizer. Robot jahat Washimoshi ditangkap. Hei, pagi-pagi lagi dah kena makan lumpur. Aduh, kotornya baju aku. Apa yang kau nak risau? Bukannya kau yang kena basuh pun. Betul juga kan? Karipap! Umi, boleh tolong basuhkan baju Amato? Kejap ya, Amato. Umi okey tak ni? Umi okey. Umi! Panas ni dahi Umi. Kejap. Kita periksa suhu Umi dulu. Megabot, Mechanize. Baik! Mecha Thermometer. Tolong cek suhu Umi, Megabot. Betul lah, panas. Ish, kau ni. Kita cek suhu dulu ya, Umi. Umi demam ni. Kenapa Umi tak rehat je tadi? Umi nak siapkan kerja-kerja rumah dulu. Kalau tak, siapa lagi nak buat? Abah pun tengah kerja. Lah, Amato dan Megabot kan ada. Biar kita orang je yang tolong Umi. Kita? Kau tu dah jarang-jarang buat kerja rumah. Aku ni lagilah tak pernah. Duduk rumah ni pun free aja. Tak apalah. Kamu berdua rehat je lah. Mesti dah penat lawan robot jahat tadi. Umi, memang penat pun. Tak penat pun, Umi. Umi rehat je. Nanti Amato sediakan makanan dan ubat untuk Umi. Baiklah, ini bahan-bahan yang diperlukan. Okey, mula-mula sekali, aku nak masakkan makanan kegemaran Umi. Nasi ayam. Nasi ayam? Alah, senang aja tu. Kau pandai ke buat nasi ayam? Apa susah? Ambil nasi, lepas tu panggil ayam. Aduh, manalah aku tahu. Kalau nak belajar masak, tanyalah Samurai. Betul juga. Kalau macam tu, bolehlah aku minta tolong robot-robot lain sekali. Samurai, konco-konco, janitor, dilepaskan! Hai! Dengar sini semua. Hari ini Umi tak sihat. Jadi, aku nak korang semua bersihkan rumah ni. Faham? Faham, Tuan? Tunggu apa lagi? Dari kiri. Cepat jalan. Megabot! Megabot, Mechanize! Tunggu apa lagi? Dari kiri. Cepat jalan. Kiri, kanan! Kiri, kanan! Samurai, kau pula buat nasi ayam. Baik, Tuan Amato. Baiklah. Ish, bukan yang tu lah. Maksud aku, nasi ayam yang kita selalu makan tu. Oh, yang tu. Boleh, Tuan Amato.
Jabakan! 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 Woi. Senang diri. Boy, aku baru sapu lah. Jangan dapat pengaruh insan. Mari sini. Jabakan! Berhenti semua! Berhenti! Woi. Basuh Umi! Cukup! Masuk balik dalam mekanizer. Ish, makin bersepah jadinya. Tak apa. Kalau Umi boleh buat semua ni seorang-seorang, kita pun mesti boleh. Kan? Yelah. Busuknya bau baju kau ni. Ih, betul lah. Nak kena basuh ni. Ha? Banyaknya baju-baju yang tak basuh lagi. Tolong aku, Megabot. Kenapa baju-baju ni bau perkasam? Kita set macam ni. Tak boleh hidup. Oh, mesin basuh tu dah sebulan rosak. Abah belum sempat nak betulkan lagi. Jadi, selama ni, Umi basuh baju macam mana? Penat juga basuh baju pakai tangan ni. Macam manalah Umi boleh buat ni tiap-tiap hari? Itulah kau. Selama ni tak pernah pun ambil tahu pasal Umi. Bila Umi dah demam ni, barulah sibuk. Nasib baik aku ni tak pakai baju. Dapat ringankan beban Umi. Oh, kau nak ringankan beban Umi kan? Miss sini. Megabot, Mechanize! Woi. Washing machine! Mesin! Pasang! Berhenti, Megabot! Perkasam! Apa yang kau dah buat ni? Bukan salah aku. Aku ni robot pemusnah, bukan robot mesin basuh. Yelah, robot mesin basuh. Robot jahat Washimoshi dilepaskan. Jangan kotorkan aku lagi. Tak. Kita orang cuma nak minta tolong. Minta tolong? Terima kasih kerana memilih khidmat cuci Washimoshi. Apa yang Moshi boleh tolong? Boleh kau cuci semua baju kotor ni? Boleh! Dengan tenaga basuhan yang tinggi, Washimoshi boleh mencuci apa-apa sahaja dalam masa 5 saat. La, Washimoshi. Cuci. Siap! Wah, bersihnya. Wah, bau pun wangi. Kalau macam ni, bolehlah kau cuci baju sementara aku masak nasi ayam untuk Umi. Boleh! Mesti sedap punyalah. Sedapnya bau. Mesti Umi suka ni. Nasi ayam ada, air ada. Ubat Umi. Okey, Megabot.
Aku naik atas dulu ya. Kau tolong bersihkan rumah tau. Ha? Takkan aku kena bersihkan sorang-sorang? Ada apa-apa lagi yang saya boleh tolong? Umi, Amato masuk ya. Umi, Amato ada bawa nasi ayam ni. Wah, Amato masak sendiri ke? Ya Umi. Tak payah bangun Umi. Biar Amato je suapkan. Makan slow-slow ya Umi. Macam mana Umi? Sedap tak? Pandai anak Umi masak. Kalau macam tu, bolehlah Matu masak lagi lepas ni. Boleh. Tolong, Amato! Ada apa kat bawah tu? Ish, apa lagi Mekabot ni? Cuci. Apa dah jadi ni Mekabot? Tadi elok je dia cuci baju. Aku suruhlah dia cuci benda-benda lain sekali. Ish, mana boleh? Dia tu robot mesin basuh. Washing machine, cuci lagi. Kejar dia cepat. Masuk balik dalam mekanizer. Basikal tuan dah tak kotor. Sampai macam ni dia basuh basikal aku. Kalau dia basuh satu rumah ni, habislah semua barang rosak. Woi, jangan! Tolong, Amato! Mekabot! Cuci. Wangi dia bau badan saya. Sopan. Sakitnya perut aku. Sana, Amato! Robot jahat Predator tengah bagi minuman yang tak berkhasiat. Soda! Kita kena hentikan dia. Mekabot, Mechanize! Mega Farm Fresh! Susu Farm Fresh! Ni baru betul. Farm Fresh, segar dan sedap kan? Wangi dia bau badan saya. Terima kasih ya kerana mencuci saya. Jadi mod sopan terus. Washing machine, cuci lagi. Mekabot, Mechanize! Nampaknya mechanizer dah masuk air, Tuan. Tak apa, biar saya tolong keringkan. Alamak, apa lagi yang pecah tu? Dah, jangan rosakkan apa-apa lagi. Cepatlah kering ya. Pak Sumi! Jangan! Kotor. Kena cuci. Tolong! Tak. Dah bersih dah. Tengok.
Kejap. Maksudnya... Aku rasa aku dah tahu. Kita kena bersihkan dulu apa-apa yang kotor sebelum dia yang basuh. Sedia Mekabot? Mekabot? Sekejap ya tuan. Sikit aja lagi nak kering. Siap tuan. Kering dan hangat. Jayalah. Mekabot, Mekanize. Baik. Meka Mato, Mon, Meka Cleaner. Berhenti! Ya! Ya! Hehehe. Dah tak kotor. Tak muat tu, Cik. Apa kata Cik cuba lampu tu? Kau ni! Ya! Dah tak kotor. Nanti! Sapu cepat! Penatnya bersihkan satu rumah. Tak apa, Tuan. Yang penting, dia dah tak rosakkan apa-apa lagi. Semua tempat dah tak kotor. Nampaknya tugasan washing machine dah pun selesai. Ada apa-apa lagi yang saya boleh tolong? Tak ada. Tolong masuk balik dalam mekanizer. Baik. Akhirnya. Assalamualaikum. Wah, bersihnya rumah ni. Kan. Hai, baru buat kerja rumah sehari, dah demam. Tak apalah. Yang penting korang dah banyak tolong Umi hari ni. Bukan selalu diorang rajin macam ni. Sedapnya sup Umi. Terima kasih, Umi. Sama-sama. Sekarang baru Amato tahu betapa susahnya kerja-kerja rumah yang Umi buat selama ni. Kan. Lepas ni, kalau Umi nak minta tolong apa-apa, bagi tahu je Amato. Tak adalah Umi penat buat sorang-sorang. Ya, terima kasih Amato. Tapi korang rehatlah dulu. Dah banyak korang tolong Umi hari ni. Siap basuh baju lagi. Lah, korang dah basuh baju ke? Abah baru je order mesin basah baru. Esok sampailah tu. Kenapalah tak bagi tahu awal-awal?
boleh jadi Mekamato dengan Mechanizer. Megabot Mechanize! Shot is gun! Mecha Blaster! Unlock lagi 56 kad robot dan mod Mechanize dari pack Mecha Strike. Megabot Mechanize! Sakitnya perut aku. Sana Amato! Robot jahat Predator tengah bagi minuman yang tak berhasiat. Soda! Kita kena hentikan dia. Megabot Mechanize! Mega Farm Fresh! Susu Farm Fresh! Susu Farm Fresh! Ha, ni baru betul. Farm Fresh. Segar dan sedap kan? Yes, mau order apa? Teh tarik panas! Teh Ice is number 1. Kau betul-betul macam aku. Ha? Marilah. Boy Blaze! Serang! Go! Mada! Omae wa Nani? Blade! Fire api! Ice. Mau Ice. Berhenti! Hamba, Boboiboy sopan. Kalau ada sumur di ladang, buah keranji dalam perahu. Dari gaduh, baik bertenang. Apa lagi deh? Kita minum dulu. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost kini di pasaran. Terbaru, dapatkan figura Boboiboy sopan kini di pasaran.